Buku yang mula-mula sekali menolong saya untuk memahami tentang cabaran soal kejahilan adalah Tariqah Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Birgivi. Apa yang menariknya tentang karya Imam Birgivi ni ialah kerana dia mendatangkan model akhlak manusia, apa mekanisme dia, macam mana tindak tanduk kita itu terbentuk, apa yang mempengaruhi, apa yang kontrol dia dan macam mana dia keluar. Kerangka itu menolong kita untuk melihat dua angle yang ekstrim. Bila satu-satu benda tu berlebih-lebihan, apa implikasi dia? Kalau satu benda tu neglected, kita ambil tak endah, apa implikasi dia? Dan yang tepatnya macam mana? Kemudian yang keduanya, Imam Birgivi pula mengklasifikasikan kejahilan sebagai penyakit hati. Dia ada isu akhlak dan soal hubungan kita dengan Allah. Dan yang ketiga, Imam Birgivi juga bila dia ulas tentang bodoh ni, dia bukan ulas tentang kebodohan orang awam sebagai sasaran utama, tetapi juga kebodohan yang terjadi di kalangan para pemimpin, kebodohan yang ditunjukkan oleh alim ulama dan pengikut-pengikutnya. Kenapakah ulasan Imam Birgivi ini unik? Era Imam Birgivi, orang yang mengkaji ketamadunan akan describe zaman Imam Birgivi itu sebagai the peak of Ottoman civilization. Sebab zaman itu ialah zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sulaiman the Magnificent. Ottoman Empire sampai ke Vienna, Austria. Lepas tu pencapaian-pencapaian architecture, sains dan sebagainya berada di tahap yang tertinggi. Tapi Imam Birgivi ini mengesan benda-benda yang bagi dia kalau tak jaga, ini akan menyumbang kepada runtuhnya tamadun. Dan mengaitkan kemerosotan akhlak, kebodohan dengan kejatuhan tamadun is a big thing. Imam Birgivi bimbang. Sebab benda-benda yang orang tak pernah tengok, mula terjadi di zaman Daulah Osmaniyah masa tu. Contohnya bila biji kopi tiba ke Istanbul daripada Yaman ke Syria, dari Syria datang ke Istanbul. First time orang Istanbul berkenalan dengan kopi. So berlambak-lambak lah coffee shop. Dan coffee shop itu menjadi masalah sebab orang tak pergi semayang tarawih. Masjid kan rata-rata kat Istanbul tu, orang tak pergi semayang tarawih, lepak kat kedai kopi. Oi, kopi boleh sampai tak semayang ni. Kemudian Janissaries pula, tentera-tentera elit sultan lepak kedai kopi. Kat situlah mereka bergosip dan kat situlah spy, sama ada daripada negara luar ataupun daripada siapa sajalah, duduk kedai kopi untuk pick up information. Jadi bermula dengan minum kopi, dah macam-macam masalah timbul. So Imam Birgivi pun mula mengulas ni. So bagi saya sangat menarik apa yang Imam Birgivi bentangkan. Sebab kita nak berhenti sekejap, jadi saya flashkan dulu apa yang Imam Birgivi sebutkan. Kemudian apa maksud jahil? So dia bahagikan jahil kepada dua jenis, iaitu jahil yang mudah, jahil yang straightforward, dan yang keduanya ialah jahil yang complicated, jahil yang kompleks, ataupun kita familiar dengan istilah bahasa Arabnya jahil murakab. Dan apa solution dia?